Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekalian Allah. Ayo. Jadi ayah haji ni, Puan Haji ni bersyukur sangatlah boleh mari sini tu. Jom mari. Jadi kira awal-awal asas-asas tu ada nak mari begitu kan. Jadi tu saya bagi ruang, bagi apa nama segar sikit boleh mari. Jadi baru tahu Ayub ni ada apa, Ayuh ni hari ni 20 hari Selasa dia. Hari Selasa apa bulan 16. 16. Jadi menari jadi dia. Jadi syukurlah kerana Allah Ta'ala lanjut ke usia umur. Jadi kita berdoalah sentiasa sihat walafiat. Bolehlah. Terima kasihlah. Ucap sama apa panjang je. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat hari jadi Ayungu hari ni. Semoga panjang umur, moga rezeki, sihat tubuh badan. Dan tak apalah. Terima kasih. Selamat hari lahir Ayangah. Moga diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmatnya. Amin. Assalamualaikum Ayangah. Okay, selamat hari lahir Sana Helwa. Semoga Ayangah panjang umur, murah rezeki. Semoga boleh selalu pergi melancong. Okay, bye. Selamat hari Lahir Tengah. Assalamualaikum Ajengah. Selamat hari jadi Ajengah. Yang ke berapa? 67. Yang ke 67 Ajengah. Semoga dipanjangkan umur dan murah rezeki. Dikekalkan iman yang takwa. Okey. Apa dah ni Ajengah? Rumah ni ya. Hadiah ada. Ni kalau boleh Ajengah hadiahkan becik satu dinar tak apa dah. Macam tanah dah. Nampak tak Ajengah? Ni. Tak banyak, tak mahal pun. Tu lah. Berapa gram tu? 4.25. Sekian saya dealer Publico ingin mengucapkan selamat hari jadi. Dingin malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus kecik panjang, selamat hari jadi lah. Semoga panjang umur, rezeki, sihat tubuh badan pada pos saudara kita. Ayub kita bahasa je tu. Tu je lah. Okey, sekian, terima kasih. Selamat hari lahir bang, yang ke-67, insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Tak tahu dah ada siapa bagi. Ini Bella yang bagi. Bella, dia nama ni sebab warna hijau yang paling best sekali. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir Ayah. Yang ke 67 tahun. Selamat hari jadi ya. Ya. Semoga sihat lah. Dengan umur 67 tahun. Semoga. Amin. Itu aja, peluk sikit. Assalamualaikum. Untuk ayah yang tersayang, tercinta, selamat hari lahir yang ke-67. Semoga dimurahkan rezeki selalu, disihatkan tubuh badan, dirahmati, dipanjangkan umur, dan semoga terus menjadi ayah dan bos yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih. Syurga dibuka luas, disuruh pula berhias,
Bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman. Buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir buat ayah yang tersayang, yang ke-67 sebenarnya ni. Lagi 2 hari ke 3 hari kan, dan nak menyambut bulan puasa. Alhamdulillah, Allah mempanjangkan umur ayah. Terima kasih. Bye. Selamat. Selamat hari jadi ayah. Sama Elaya ya, yang ke-67. Happy birthday ayah. Ceria-ceria selalu. Selamat hari lahir ayah. Semoga sihat-sihat selalu. Selamat hari lahir ayah. Selamat hari lahir kepada Tok Ngah. Selamat hari lahir Tok Ngah. Selamat hari jadi Tok Ngah. Happy birthday Tok Ayah yang ke-67. Semoga sihat selalu, dipermudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Bye. Assalamualaikum Tok Ayah. Kasih Tok Ayah sebab selalu bawa kita orang pergi SUNGAI sungai, kerana kami minta. Entahlah. Semoga Tok Ayah sihat selalu dan umur Tok Ayah dipanjangkan macam sungai yang mengalir, walaupun sungai kadang-kadang tak mengalir. Dan semoga Tok Ayah kuat macam emas. 6-7. Selamat hari jadi Tok Ayah. Semoga sihat selalu. Semoga panjang umur. Bye. Selamat hari jadi Tok Ayah. Nanti puasa nanti jangan puasa yuk tau. Bye. Selamat hari lahir Tok Ayah. Semoga sihat selalu. Apa setiap Tok Ayah? Nasi ayah. Selamat. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Pak Iman Ayub, hari ini hari bersejarah kelahiran saudaraku, dan saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan murah rezeki insyaAllah. Sempena bercik baru, ambil berkatnya, bergambar sama-sama di sini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Haji Ayub, Imam Ayub. Jadi kami daripada Masjid Merbau Sempak mengucapkan selamat hari lahir yang ke-67. Semoga Allah panjangkan umur Tuan Haji lagi dan diberkati dengan rezeki yang banyak melimpah-limpah supaya dapat menambah pahala lagi insya-Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan agar Tuan Haji panjang umur rezeki. Selamat hari jadi. Moga sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini petang ni saya melahirkan kesyukuran kepada Allah untuk mengucapkan selamat hari lahir Tuan pada tahun 65 ke tak pasti 67 ya, insya-Allah. Semoga Allah memberi keberkatan atas tuan dan isteri dan keluarga ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Tuan Haji Ayub yang mulia. Selamat hari jadi tahun ni, semoga panjang usia, sehat badan, tercapai segala usia, segala cita-cita. Maaf. Demikian sajalah dari saya, Zulkarnain Bilal. InsyaAllah selamat lahir pada Tuan Haji Ayub. Moga Allah berkati rahmati. Berkati rezeki insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Imam. Selamat hari jadi. Semoga dia panjang umur, murahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin.
Oh, selamat hari raya. Hari raya pula. Cik. Selamat hari lahir. My big boss. Big boss Encik Ayub. Mengucapkan terima kasih juga pada siapa we are together. Okay. Masa yang akan datang kita buat celebration yang akan surprise for you. Okay. Nanti yang sebab ni tersingkat I tak boleh buat apa-apa. Bagus saja Amin bagi tahu saya. Kalau sebelum ni dia bagi tahu, okey lah kita buat apa surprise birthday event for you. Okay. Don't worry. Saya akan buat dalam dari saya. Kita fix next year we do very best for you. Don't worry. Thank you.